Sudah hampir 2 tahun COVID-19 melanda negara. Laporan kes positif dan aktif dengan kebolehjangkitan terus dilaporkan setiap hari. Di sebalik kegusaran yang melanda, petugas barisan hadapan adalah insan yang tidak pernah jemu melunaskan tugas demi memastikan keselamatan rakyat dan negara terus terjaga. Berada di dalam makmal perubatan, mereka juga adalah wira yang jarang didendangkan. Pelbagai tugas dilakukan, termasuk menjalankan proses ujian pengesahan COVID-19. Terdapat 3 jenis ujian pengesahan virus COVID-19, iaitu Polymerase Chain Reaction Test (PCR), Rapid Test Kit (RTK), serta ujian Rapid Molecular. Menurut laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 132,935 ujian saringan COVID-19 telah dijalankan sehingga 16 Julai 2021. Berhadapan dengan risiko setiap hari, pengesanan virus COVID-19 ini sememangnya bukan satu proses yang mudah. Namun, demi kesejahteraan rakyat, segalanya digalas dengan penuh dedikasi dan bersemangat wajar. Okey, itu dia wira yang tak didendang. Kalau sebelum ini mungkin kita banyaklah memberikan perhatian kepada petugas-petugas barisan hadapan kan, Sofia kan? Yeah. Mereka mengatakan bahawa petugas barisan hadapan memang tak boleh nak cuti, apa semua kena bekerja. Tapi tahu tak, mereka yang berada, petugas makmal ni pun, mereka ni pun tak cuti juga. Bayangkan kalau andai kata mereka ni, yalah, mungkinlah ada sistem penggiliran kerja waktu kerja kan, tapi kita mungkin boleh melihat skop andai kata kalau mereka ini tidak ada. Bagaimana kita nak dapatkan data harian yang kita dapat hari-hari yang berbelas-belas ribu ni? Dan mereka bekerja ini mengejar masa tau, kerana pengesanan kontak itu juga perlu diadakan mesti jika seorang itu positif. Kalau cepat dapat resultnya, kita tahulah bagaimana pergerakan dan sebagainya untuk memastikan COVID-19 tidak tersebar lagi. Itu adalah peranan mereka yang dipikul sangat berat ya. Dan kita akan membincangkan bagaimana tanggungjawab mereka, apakah peranan dan juga perasaan mereka sendiri melalui hari-hari yang sangat-sangat susah ini. Kita bersama dengan Dr. Umi Kalsum Ali atau Satariah Ali, pensyarah perubatan PPUKM, dan juga Puan Fazlina Mahbub, Juru Teknologi Makmal Perubatan PPUKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Seronoklah dapat lihat kadar situasi sebenar kan, dengan memakai pakaian lengkap, uniform tu semua. Dekat belakang tu, kenalkan dulu kat belakang tu kan. Ada sesiapa tu kat belakang tu. Ya. Terima kasih Sofia dan Fazli. Ya. Kita ni berada di Makmal Microbiology, Makmal Biology Molecule Hospital Chancellor Tunku Muhriz. Okey. Dan di belakang saya ini adalah pegawai sains saya yang penuh berdedikasi sentiasa sedia menjalankan tugas. Syabas. Kita sangat gembiralah dapat bertutur dengan kalian semua. Kita fahamkan sangat berat, susah dan juga sibuk di sebelah sana. Mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak ringkasan tugasan secara spesifiknya. Hari demi hari apa yang perlu dilakukan oleh Dr. Umi dan juga Puan Fazlina. Okey, saya kira sebelum kita cerita detail tu, saya juga memperkenalkan apakah pejawatan yang ada yang sentiasa menjalankan tugas di makmal kita ini. Baik, silakan. Nampak sajalah kita ada pembantu perawatan kesihatan yang sentiasa bekerja untuk angkut-angkut kotak dan barang menyetara keseluruhan makmal. Kita ada juru teknologi makmal perubatan, contohnya Puan Haslina di sini. Adalah MP yang berpengalaman untuk menjalankan tugas-tugas ataupun pengujian COVID-19 inilah. Kita juga ada pegawai sains seperti Puan Aini dan Encik Hamidi di belakang saya, dan juga pegawai-pegawai perubatan dan pakar-pakar mikrobiologi yang akhirnya akan bertanggungjawab atas setiap laporan keputusan ataupun setiap sampel yang dihantar kepada makmal kita lah. Jadi tentunya semuanya menggalas tugas yang sama berat. Jadi semua punya jawatan masing-masing kan. Dan saya kira setelah 2 tahun ni kita berdepan dengan pandemik ni, tentulah cabaran telah pun berubah, berbeza. Jadi cabaran ni kepada institusi ataupun kepada makmal itu sendiri dan kepada individu. Maksud saya berbeza daripada awal pandemik. Awal-awal dulu kita kena set up laboratory ni untuk menjalankan pengujian PCR ni. Cabaran kita mungkin ada kekurangan
kekurangan sedikitlah kekurangan peralatan. Dan kaki tangan kita tidak ramai yang mahir untuk menjalankan pengujian ni. Jadi kita ruang pun sama. Kita perlukan ruang yang lebih untuk memproses spesimen-spesimen yang ada. Jadi yang ini pun yang cabaran yang awal ni telah pun kita selesaikan. Alhamdulillah, kita ada ruang yang lebih. Kita dapat equipment baru, kita ada mesin-mesin automasi untuk untuk melaksanakan pengujian. Tapi kita maklum juga virus ni pandai dia sentiasa evolusi dan kita tahu sekarang kita ada varian Delta, Beta dan berbagai lagi, dan kita di Makmal juga sentiasa perlu bersedia untuk berdepan dengan cabaran-cabaran yang dibawa oleh virus inilah. Betul lah. Betul, mereka memang kena bersiap sedialah kan dengan varian-varian baru ni. Tapi nak tahulah kan dari segi teknikalnya, di sudut teknikalnya tentang varian-varian baru. Kita sebagai orang luar, orang awam kita tak tahu dia punya antigen tu. Okey, yang ni varian Delta ke kan, Alpha dan sebagainya. Sebagai petugas Makmal, adakah dilihat mereka harus mengasingkan tentang varian-varian ini? Yang ni antigen ini letakkan di kawasan ini, di bahagian ini. Jadi bagaimana nak menghususkan tentang hasil-hasil data yang telah pun diberikan kepada pihak Makmal itu sendiri? Buat masa ini kita masih menjalankan tugas pengesanan seperti biasa lagi. Baik. Itu pengesanan antigen seperti yang disebut di dalam bingkisan tadi ya. Pengesanan antigen, PCR, dan kita ada satu lagi tambahan rapid molecular. Ya. Ini semua adalah untuk pengesanan virus SARS-CoV-2 lah. Ya. Dari segi varian-varian ni kita belum lagi ada secara menyeluruh. Mungkin ada di makmal-makmal tertentu sahaja. Tapi saya fikir kita juga perlu bersedia untuk offer perkhidmatan kepada publik, kerana itulah penting untuk kita mengenal pasti adakah ini varian yang mana satu, dan supaya untuk management dan sakit dan juga pengurusan kesihatan awam. Okey. Baik, kita nak tanyakan kepada Cik Fazlina juga sebagai juru teknologi Makmal. Kita difahamkan Cik sendiri yang mengendali sampel-sampel itu untuk memprosesnya, dan kita faham ini satu perkara dan tanggungjawab dan pekerjaan yang saya tak boleh bayangkan kerana dikelilingi dengan sampel-sampel yang barangkali ada positif. Jadi bagaimana Cik Fazlina sendiri memastikan keselamatan diri, tiada human error berlaku, dan memastikan segala aspek terjaga walaupun berdepan dengan sampel-sampel positif ini? Kongsikan. Terima kasih. Sebelum tu saya minta maaf, saya nak betulkan sikit, nama saya Hazlina, bukan Fazlina. Okey, so saya secara ringkasnya apa yang kita buat di Makmal ni, kita menawarkan perkhidmatan ujian pengesanan COVID lah, seperti yang semua tahu. So daripada ujian-ujian ni kita menghadapi cabaran lah, sebab berbanding dengan tahun lepas, ke tahun ni kita punya jumlah sampel semakin meningkat. Okay, so bila jumlah sampel tu semakin meningkat, cabaran kita adalah kita perlu memastikan keselamatan kita terjamin dengan memakai PPE yang lengkap. So kita kena jaga juga, kita perlu menjaga spesimen dan kita perlu menjaga diri kita sendiri. So kita kena ikut teknik yang betul semasa kita menjalankan pengujian. Pernah melalui pengalaman-pengalaman yang getir ataupun berbahaya tak bila berdepan dengan sampel di Makmal tu? Boleh kongsikan? Masa awal-awal dulu tu macam kita pun rasa takut lah dengan COVID kan, macam alamak kena kotak. Tapi bila dah lama-lama kita pun dah biasa, sebab kita dah tahu kita ada kelengkapan yang cukup, kita ada ruang yang sesuai untuk melakukan pengujian. So jadi kita daripada situ kita kurang sikitlah kerisauan kita tu untuk menjalankan pengujian setiap hari. Boleh tak ceritakan situasi keadaan semasa di Makmal? Saya kalau boleh kan, saya macam nak masuk Makmal tu, nak tengok satu persatu mesin-mesinnya kan. Sebab saya difahamkan bahawa andai kata kalau kita ni dah pun membuat ujian ataupun membuat swab test tu kan, antigen itu diletakkan dalam satu bekas tabung uji yang dibalut oleh
3 lapisan. Semata-mata untuk tidak mencemarkan antigen tersebut, dan difahamkan ianya harus diletakkan di dalam kotak yang kadar suhunya 2 hingga 8 darjah Celsius. Mungkin boleh kongsikan tentang situasi yang kita orang luar ni tak tahu sebenarnya. Rumit sebenarnya nak menjaga satu antigen itu sekalipun. Silakan. Ya, betul ya, sebab daripada luar, bila kita terima sampel tu, mereka perlu hantar dalam kotak penghantaran yang khas. Okay, dan bekas yang disebutkan tadi tu kita panggil dia sebagai viral transport medium. So kita perlu seal bekas tersebut supaya untuk mengelakkan berlaku tumpah atau kebocoran lah. Okay, so bila kita terima sampel tu pun kita mesti terus bawa masuk ke dalam makmal yang khas dan menggunakan kabinet biohazard yang sesuai supaya kita dapat menjaga diri kita juga lah, supaya kita tak mudah kira macam mana ada kontak dengan spesimen tu. Baik. Akhir sekali lah, mungkin kita nak tanyakan sedikit sebanyak harapannya. Kita melihat kes kini tinggi, mana melambung 10, 11, 12 ribu dan sebagainya. Dan sebagai kalian sendiri yang bekerja di makmal memproses spesimen ataupun sampel-sampel itu, apakah satu harapan dan juga pesanan untuk kesemua rakyat Malaysia pada ketika ini? Okay, saya kira harapan saya dan seluruh kaki tangan petugas kesihatan lain, saya berharaplah dan kita berdoalah sentiasa semoga virus ini akan cepat pergi. Kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi sementara virus tu nak pergi tu, kita perlu ada usaha. Antara usaha yang boleh kita laksanakan, saya berharap kita sentiasalah mengikuti saranan-saranan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, ya, jaga jarak, jaga SOP dan juga pengambilan vaksin. Jadi saya kepada semua penonton-penonton MHI dan rakyat Malaysia untuk ambillah vaksin yang telah ditawarkan ni, dan insya-Allah kita usahalah supaya COVID ni dapat dikawal. InsyaAllah. Kita mesti menang, kita mesti menang. InsyaAllah. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasihlah ya kepada kedua-duanya yang banyaklah membantu untuk kita nak mengesan sama ada kita ni negatif ke positif ke. Itu daripada side mereka lah yang berada di bahasan belakang sebenarnya. Bahasan depan tapi duduk di belakang. Kan? Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Ummi Kalsum Ali, alias Satariah Ali, pensyarah perubatan PPUKM, dan juga Puan Haslina tadi, Juruteknologi Makmal Perubatan PPUKM. Terima kasih kedua-duanya. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.